Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini SMK BBS telah menganjurkan jamuan akhir tahun pada tahun 2025. Ayo sama-sama kita saksikan. Tujuan jamuan akhir tahun ini diadakan bagi meraihkan seluruh warga SMK Bandar Baru Sertik yang berjaya menamatkan sesi persekolahan bagi tahun 2025. Assalamualaikum, kami dari Batch 08 ingin mengucapkan selamat bercuti kepada murid-murid semua. Murid SMK BBS lah. Yang di PKN tu elok Kami dari kelas 5 UTM ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru dan kawan-kawan yang telah banyak membantu kami semasa alam persekolahan ini. Kami ingin mengundur diri daripada sekolah ini untuk tahun 2025. Good luck kepada adik-adik yang ingin memperjuangkan sesi persekolahan ini. Terima kasih untuk semua. Good luck and stay safe. Jaga diri semua. Bye. Selamat bercuti semua. Ingat batch 09. Ingat tau, jangan study last minute, jangan percaya ramalan. Bye. Kami wakil Batch 09 mengucapkan good luck kepada Batch 09 yang akan menduduki SPM dan selamat bercuti. Bye. Kami dari 4 UTM mengucapkan Selamat bercuti. Jalan. Kami dari kelas 4 UiTM ingin mengucapkan selamat bercuti kepada semua warga SMK Bandar Baru Sertik. Bye-bye. Kami dari kelas 4 UUM ingin mengucapkan selamat bercuti. Kami dari 4 Fashion ingin mengucapkan selamat bercuti. Bye-bye. Kami dari 4 UPM mengucapkan selamat bercuti kepada warga sekolah dan berjumpa di tahun 2026. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu SM ingin mengucapkan selamat bercuti kepada semua warga SMK Bandar Baru Sertik. Bye. Kami dari kelas 2 UTM mengucapkan selamat bercuti kepada warga SMK BBS. Bye. Batch 10 mengucapkan kami nak berkunjung ke kelas 4 USM sebab hari ni ada jamuan akhir tahun. Selamat bercuti. Selamat bercuti semua. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajar yang berada di BBS, sepanjang cuti ni, kita dah nak cuti ni 2 minggu lebih, 3 minggu lebih kurang. Tolong jaga diri, jaga kesihatan dan paling penting ialah jaga keselamatan. Jangan buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Jadi itu nasihat daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada seluruh warga SMK BBS. Saya Cikgu Suhaila mengucapkan selamat bercuti, jaga diri dan keselamatan masing-masing kerana kita sekarang berhadapan dengan gelombang kedua monsun Timur Laut kalau tak silap saya. Jadi jaga diri masing-masing. Jumpa lagi pada tahun hadapan dengan keadaan yang lebih baik. Sekian. Assalamualaikum. Selamat bercuti kepada semua anak-anak SMK BBS. Jaga diri, jaga keselamatan dan jangan lupa belajar untuk sesi 2026. Selamat bercuti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, sebenarnya bercuti sekolah ni, jadi saya ingin mengucapkan selamat bercuti kepada semua guru dan murid-murid semua. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat. InsyaAllah kita berjumpa lagi tahun hadapan. Semoga lebih cemerlang di tahun hadapan. Sekian, bye. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak SMK BBS. Cikgu ucapkan selamat bercuti, selamat beristirahat. Gunakan waktu yang bercuti ini untuk awak lakukan perkara-perkara yang bermanfaat, bukan sekadar asyik tengok telefon sahaja. Okey, gunakan waktu terluang itu untuk awak
belajar sesuatu yang baru yang memberi faedah kepada awak. Kita jumpa lagi tahun depan dengan semangat yang baru untuk lebih berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar SMK Bandar Bersuting. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat bercuti. Tolong jaga diri baik-baik, isikan masa cuti dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 2025. Jumpa lagi. Bye. Semoga batch 09 strand A SPM tahun depan. Sekian itu sahaja dari saya, Syed Akif, laporkan untuk Kasih TV, TV Versus SMK Bandar Bersuting.